Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Yasin, surah Yasin ayat yang ke-12, yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami, kata Allah, menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan semasa hidup dahulu dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan ke dalam kitab yang nyata, iaitu Lauhul Mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan teman-teman muslimin muslimah, jemaah tetap di Surau Mercu UEM kita ini. Marilah kita bersama-sama pada tengah hari ini 19 Jamadil Akhir 1447 Hijri untuk kita sama-sama menzahirkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat dan rahmatnya terhadap kita. Nikmat umur, nikmat sihat, nikmat masa lapang, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Dan dalam suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul kalimatul arba'un, semulia-mulia seafdal-afdal kalimah ni ada 4. Alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Nabi sebut lagi, la yadurruka ba'ayyihinna bada'ta. Tak mengapa kamu nak sebut yang mana dulu pun, janji sebut je. Tak semestinya subhanallah walhamdulillah, tapi janji sebut yang mana-mana dulu pun tak apa. Jadi berdasarkan hadis daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu ni, apa salahnya kita menzahirkan kesyukuran kita sebagai hamba kepada pencipta Allah SWT. Kita ambil kaedah yang Nabi sebut, fil yaumin mi'atan marrat, paling kurang sehari 100 kali sebut. Apa salahnya kita ambil, kan, sebut 100 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi baik kata ulama 100 pagi, 100 sebelum nak tidur, 100 malam atau 100 petang. Ustaz 200 banyak. Dah katalah Syekh Hani kata banyak Ustaz 200 ni. Pula dah. Kan tak kan? Kita pun tanya kadang-kadang yang kata banyak tu lepas kuliah subuh. Kata Haji lepas kuliah subuh ni buat apa? Dia kata, Ustaz, lepas kan? Lepas makan kuliah subuh ni, saya dah umur macam ni, doktor nasihat kena brisk walk. Kan? Ada doktor bagi berapa-berapa mesti satu hari. Ada dia kata 10,000 step, paling kurang 1,000 step. Macam banyak tu Ji. Kalau dah biasa tak banyak Ustaz. Kalau 10,000 boleh, 200 takkan tak boleh. Betul juga Ustaz. Kan? Kena amalkan paling kurang sebagai bekalan kita bila kita berjumpa Allah SWT. Nak dalam keadaan sekarang, kan? Yang Nabi sebut apa? Dalam hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna min amaratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, wa an yazhara mautul faj'ut, dia kata Allah zahirkan banyaknya berlaku kematian mengejut. Kan? Ustaz kuliah malam yang terbaru ni. Ini apa, hari Rabu kan? Malam Selasa pun, Isnin. Di belah Pandan ada jemaah kata, Ustaz, 2 hari lepas ada satu anak muda meninggal dunia tengah main pickleball apa kan.
dekat belah pandang. Pickleball, main pickleball pun boleh meninggal. Tak, bola tu jatuh kat ni, dia tingkat 3. Dia nak ambil bola yang jatuh, dia jatuh. Tak, kematian mengejut kan anak muda. Jangan kan. Jadi dalam keadaan kematian mengejut, tak, jadi kita ada bekalan. Kalau bulan lepas kita ambil daripada hadis sahih Muslim 4283. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Aqrabu ma yakunu 'abdin min rabbi. Rapatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa sajidun fa aksiru sujud. Dah, Nabi kata rapatnya seorang hamba dengan pencipta ketika sujud. Banyakkan sujud. Maka ulama muktabar, ulama mutakhir kata paling kurang orang awam macam yang berbicara, yang lebih istiqamah di ruang solat surah Mercu UM ni, paling kurang 50 kali sehari semalam kita sujud wajah kita kepada Allah SWT. Kan? 5 waktu 34 kali. 3 lah. Kan? Yang 4 rakaat 8 kali. Zuhur, lepas ni Asar, Isyak 8 kali 3 24. Subuh tadi 4 28. Maghrib kan 6 34. 16 lagi kita carilah. Kan? Mana 16 lagi? Paling kurang lagi banyak lagi bagus. Kita gabungkan 2 yang bulan lepas, sujud kepada Allah SWT. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Allah kenal kan, daripada keimanan pada wajah dia yang banyak sujud. Dan yang kedua tadi kalimah yang kalimatul kiram, kalimah yang paling mulia. 4 tu 200 kali sehari, 100 pagi 100 petang. InsyaAllah kita jadikan amalan, kita jadi orang yang gembira bila berjumpa Allah SWT, yakni hari kematian kita, insyaAllah. Kita nak sambung pengajian berkitab kita, keadaan makhluk pada hari berbangkit, bab yang ke-8 pada halaman 384. Tadi dalam surah Yasin ayat 12, Allah SWT menyebut, menegaskan, kamilah akan menghidupkan orang yang mati. Itu berbangkitlah. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'asun. Semua yang mati akan kami bangkitkan balik. Dan Nabi kata, wa ana awwalu Bani Adam, akulah mula-mula di kalangan Bani Adam yang dibangkitkan daripada kubur, yang mula-mula mendongakkan kepala, kata Nabi. Dia punya kiasan. Jadi memang ada bukti dan dalil akan hari kebangkitan dihidupkan balik ini. Antara yang paling senang surah Yasin. Kita baca dalam surah Yasin ayat 12. Baik, kita sambung. Dia kata, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah pertolongan kepada Allah, maka saudara akan diberinya pertolongan. Kan dalam surah Al-Maidah ayat 44 sebahagian. Allah kata, fala tahsyawun nas, jangan kamu takut kepada manusia, wa akhsyawni, takut kepadaku. Takut kepada Allah SWT. Kan? Orang yang bertakwa adalah orang yang paling berjaya di sisi Allah SWT. Imam Abu Hamid di dalam kitab Khasyaf Al-Ulum berkata, halaman 384. Setiap orang yang tidak berpeluh ketika menunaikan haji, tak berpeluh dia. Ketika berpuasa, ketika solat tak ada susah dia, kan? Ketika berjihad, membantu orang lain, ataupun ketika melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar kerana Allah. Maksudnya orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam amalan dia. Kan? Kita selalu dengar dalam pelajaran kita ni di awal-awal dahulu, kan? Sebelum tukar kapet baru lagi dulu kita belajar, kan? Hadis yang Nabi sebut, yatba'ahul mayyita salasatun, ikut mayat ke kubur ini 3, kan? Wa ahluhu, ahli keluarga, wa maluhu, harta dia, wa amaluhu, amalan soleh dia, fayarji'u usnani, 2 balik, ahluhu wa maluhu, wa yabqa ma'ahu wahid, yang kekal bersama dia 1, iaitu amal soleh dia. Lalu ada orang tanya, kan? Apa amal soleh ni? Apa amal soleh yang kekal bersama kita ni dalam kubur? Selain daripada rukun Islam yang kita laksanakan, solat 5 waktu, syahadah, solat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, berzakat dan juga berhaji dengan ketentuan Allah, panggilan Allah, labbaik Allah. Apa yang 7 amalan lagi? Ya, amalan soleh Nabi sebut, sab'un yajri ajraha lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Nabi kata ada 7 amalan soleh, amalan yang akan teman orang yang meninggal dunia dalam kubur. Masa kita meninggal, bila ditinggalkan, ada 7 amalan soleh yang kita buat atas dunia, duduk sekitar kita. Selain daripada rukun Islam tadilah. Maka dia kata yang pertama, man 'allama ilman, siapa yang ajarkan ilmu. Kata contoh,
Katakan saya kena apa ni Tuan Ghani. Tuan ni nak masuk tadi. Ada daripada staff di Surah Mercu UM ni, dia pun datang dah. Terhincuk-hincuk dia. Dia kata Abang Ghani, dia kata dia kata cedera main futsal 2 malam lepas, injured kan. Ni saya nak solat ni lepas ni Zuhur ni, dia kata kan, nampak ada kursi tu. Saya nak tanya, kalau saya solat atas kursi ni, saya letak kursi atas mana? Dia tanya Tuan Ghani. Tuan dia kata, saya duduk mengaji dekat surah ni, makmum dan imam. Ustaz kata, boleh berdiri ke duduk? Dia kata, boleh berdiri takbiratul ula aja. Lepas tu bila habis Allah Akbar, kena duduk. Kalau macam tu, dia Tuan Ghani kata, kursi duduk atas soft. Bila adik duduk, sama dengan kami jemaah yang sihat ni. Dia orang cerdik kan, UEM cerdik. Nah, dia kata tu kalau tak boleh berdiri, kalau boleh berdiri, Allah kata Tuan Ghani, banyak pula tanya dah kan. Kalau boleh berdiri, maknanya kursi duduk belakang. Sebab bila tu adik berdiri sama dengan jemaah lain. Ingat selesai dah. Habis tu kalau kursi duduk belakang, orang belakang nak solat macam mana? Tanya lagi pula dah kan. Macam mana nak jawab tu dah. Baik, kalau macam tu ambil yang kat ujung ataupun duduk kat belakang, jangan duduk kat tengah-tengah. Dia kata jelas lah. Nanti saya bagi tahu dekat kawan-kawan yang main futsal yang injured. Ilmu tu bermanfaat. Nampak tak? Ilmu yang kita orang tanya, kita ajar dan bermanfaat. Tak? Ataupun macam Ustaz datang sini, ada satu muslimah kuliah duha, tak tahulah daripada mana, tak sebut nama pun kan. Ustaz dia kata, saya nak tanya, boleh tak saya ni sebagai isteri ni, dah hujung tahun saya tengok duit ASB saya semua tengok kena keluar zakat kan, zakat simpanan, boleh tak saya bagi kat suami saya? Dia tanya, boleh tak seorang isteri bagi zakat kepada suami? Kata dari segi kaedahnya memang boleh, sebab isteri bukan menanggung suami, dia bukan kena bagi nafkah dan seumpamanya dari segi kaedah. Tetapi bila cerita bab zakat, kena tengok dalam asnaf kan, asnaf yang surah At-Taubah ayat 60. Jadi suami ni fakir ke? Fakir ni tak ada kerja langsung, ataupun miskin, pendapatan dia kurang daripada perbelanjaan. Dia kata tak tahu Ustaz, nampak termenung gitu. Ada kan? Baik, ada pandangan kata boleh dia bagi, tapi suami tak boleh guna untuk bayar nafkah, dapat kepentingan balik kepada isteri. Nampak tak? Kan? Dia bagi, dia pun buat bayar nafkah, tak boleh kan? Ada pandangan masuk macam itulah kan. Tapi kalau suami elok-elok je kerja kan dekat UEM ni, tak boleh lah kan. Dia dah mampu dan seumpamanya. Ada time kita pun cakap, dia kata baiklah Ustaz, tapi saya nak bagi juga Ustaz. Kalau bagi jadi sedekah lah kan, jadi sedekah kepada suami. Tak apalah Ustaz, sedekah pun sedekah, janji dia senyum balik. Dia kata macam tu dah. Ini isteri yang bagus. Ustaz baru balik daripada perbincangan dekat pejabat agama. Jumlah perceraian daripada Januari 1 sampai September, 52,492 pasangan bercerai di seluruh negara kan. Bercerai ni biasa dah. 2 malam lepas ada seorang muda datang kat rumah pukul 10 malam, ahli Korea luar kan. Ustaz nak sign borang nak nikah. Kata anak yang mana nak nikah? Bukan anak saya nak nikah. Dia nak nikah. Kata kita pun tengok baru bercerai 26 hari bulan 8 baru bercerai. Dah nak kahwin. Kita pun tengok gaji 26,000 gaji. Umur 51. Lepas dia selesai semua kan, kita pun tanya dia kan, minta maaf tanya ni kan, orang rumah ni ke ada orang ketiga ke? Dia kata ya Ustaz. Dia kata saya selekeh Ustaz, sibuk cari duit je selekeh. Sebab tu kita kat UEM ni, walaupun duduk UEM kan, company yang steady listed company, kena jaga jangan selekeh sangat. Point dia ada kan. Saya pun minta dia tunjuk gambar orang rumah dia yang lama tu kan, ada tak? Ada lagi Ustaz yang tak delete, ada, dia pun tunjuk. Memanglah macam artis dah kan. Jadi dia kata saya tak peduli Ustaz, saya kahwin tu dapat budak di umur 32. Dia 51. Balun je lah Ustaz, janji kita pun laku juga. Kata dia tak kan. Ini mencabar betul kan. Mula-mula nak nasihat banyak juga. Lepas tu dia kata terima kasih Ustaz, dia salam dengan kita, nampak ada envelope kan. Tak payah. Orang gaji 26,000 tak, takkan salam kosong, betul tak kan? Tapi nak tunjuk, dia kata dia tak pernah terfikir pun dia nak kahwin umur 51, tak pernah terfikir pun. Kan? Kalau kita selalu fikir tu, payah nak dapat. Jangan fikir. Jangan. Dan nak cerita bahawa banyak dalam keadaan mutakhir ni, begitu keadaan dia. Jelas Jadi ilmu yang kita orang tanya, kita ajar. Kalau kita faham, kita cakap betul kan. Kita pun ada dengar dan jadi ilmu bermanfaat. Boleh? Jelas.
Dan dia kata, ni sebut je lah, kita nak belajar kitab kita ni. Anak soleh yang ditinggalkan mendoakan keampunan untuk ibu bapanya. Selalu pergi ke kubur, kan? Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, yang solat malamnya 300 rakaat, dia kata kepada Bishr, seorang ulama, dia kata, kalau aku meninggal, kau duk baca di kuburanku, ada malaikat yang akan menyampaikan sedekah bacaan tu. Yang ketiga, Al-Quran yang kita wariskan ataupun kita bacakan kepada si mati. Yang keempat, sumbangan kita dalam pembinaan masjid, kan? Dan juga Ibnu Sabil, rumah yang kita sediakan untuk orang musafir yang jauh. Dan juga sedekah dari harta benda yang kita sayang ketika kita sihat. Dan juga pengairan, macam kita buat telaga di Kemboja dan semana yang ustaz-ustaz duk buat tu, ataupun telaga boring di surau kita buat satu sistem yang kita gali sampai tu. Dalam kos dia apa, macam kat surau ustaz ada buat tahun 2020, 20,000 seorang anak muda saja bayar. Kalau tengok dia, Allah, kan, daripada 20,000 dia bagi kat Telaga Boring, baik dia beli motor besar dia beli motor besar dah, tapi dia beli itu dan dia niat untuk ibu dia yang telah meninggal dunia. Hebat, kan? Jadi dia kata apa? Dia kata, maka peluh yang tidak keluar ketika beribadah masa atas dunia ini memberinya rasa malu dan takut pada hari kiamat. Kalaulah seseorang mahu merenungi sesungguhnya kesusahan yang dialami oleh orang yang benar-benar beriman di dunia, belum setara dengan kesusahan di akhirat dan kesukaran menunggu selesainya diputuskan semua perkara di sini. Hari itu, iaitu hari kiamat, amat dahsyat kesukarannya dan panjang prosesnya. Kata Abu Hazim, jika pada hari kiamat ada seruan yang kata macam ni. Dia kata, ya fulan, kamu semua dah bebas dari masuk neraka. Pun mereka tetap takut. Patut dah suka dah bebas dari neraka, masuk syurga. Takut kerana dahsyatnya hari itu. Nampak Baik. Perkara yang dapat meringankan penderitaan pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunia, barang siapa meringankan salah satu kesusahan, kesedihan saudaranya sesama muslim di dunia, dia kata apa? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan salah satu kesusahan dan sedih dia di hari kiamat. Maka kita kena selalu menolong orang. Kita tak tahu yang mana satu daripada amalan kita ni yang akan jadi sebagai suatu kebaikan di akhirat yang tolong kita. Kan? Kita tolong, tak ada masalah kan. Kita ada kemudahan, tolong. Pagi nak pergi kerja tadi, kata contoh. Tengok anak jiran start kereta tak hidup. Rupanya bateri dia problem kan. Kita pun bagi nombor telefon. Telefon lah ni kan. Dan semuanya tu kita tolong. Kan? Jangan pilih tengok anak jiran muda tolong, anak jiran yang dah biarlah dia kan. Suami dia dah tu tak betul. Tak betul. Dah. Kita tolong begitu. Baik, ada soalan setakat ni sebelum kita teruskan lagi. Kalau ada soalan, dia kalau kuliah tu ada two-way communication, lagi better. Kan? Belum tentu boleh jawab, kan? Tapi satu ilmu, ustaz ada peluang untuk sebarkan ilmu, tuan-tuan ada ilmu, combination yang baik. Kan? Boleh tanya. Baik, contoh, ada muslimah tanya dalam kuliah duha. Kan? Dia kata apa ustaz? Ada kita tulis ni kan. Dia kata ustaz kan, contoh ustaz, katakanlah kan, saya ni dah berumur tua dah kan, dah 70 lebih. Dan saya ada dengar, dia kata dalam ceramah-ceramah dah daripada ustazah yang kita sama ikut kuliah. Dia kata jika orang tua macam saya ni ustaz, yang dah putus menopause, tak datang haid, tak ada niat nak menikah lagi dah, memang tak boleh mengandung dah, maka tidak berdosa bagi saya kalau cucu datang kat rumah saya keluar, tak payah tutup aurat, tak payah pakai tudung, pergi sambut cucu kat luar, orang tengok. Kalau ada nak ambil apa barang-barang orang, tak ada masalah kan? Apa pandangan ustaz? Memanglah dalam Al-Quran ada sebut surah An-Nur ayat 60, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun, sampai akhir ayat. Dia kata apa? Dan mana-mana wanita yang telah berumur, telah tua dan tidak datang haid, tidak lagi mengandung, surah An-Nur ayat 60, tidak mempunyai keinginan berkahwin, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian luar mereka. Yang mana tak payah pakai tudung boleh kan? Namun lebih baik bagi mereka untuk tetap menjaga kehormatan dengan memakai pakaian lengkap.
Sebab itu mazhab Imam Syafi'i daripada Imam Nawawi rahimahullah dengan Imam Ghazali Hujjatul Islam, dia kata sama saja. Kami berpandangan sama, lelaki perempuan yang dah berumur, perempuan muda lagi-lagi sama kena tutup aurat. Sebab syahwat ni dia bukan berdasarkan pada umur. Ustaz pun terfikir juga dalam mazhab Imam Syafi'i punya conclusion tu betul. Sebab Ustaz pernah nikahkan dalam tugasan rutin Ustaz. Kan ada sebut itu seorang muslimi umur 80 Jumaat tetap kat surau. Bila dia kahwin dengan isteri dia tu umur 66, kenal dalam Facebook. Oh 80 kenal dalam Facebook. Hebat lah kan. Nah, kenal dalam Facebook. Jadi bila hari akad nikah tu Jumaat surau sukalah sebab dia orang surau nak tengok wedding of the year. Kan? Wedding of the year tahun ni kan. Lalu dia orang pergi masa kita akad nikah kan. Kita tanya ni Hajah setuju tak nak kahwin dengan Haji ni? Setuju kan? Bila kita akad nikah ada yang jemaah yang lelaki yang duduk, boleh tahan juga. Tengok 66 dia kata boleh tahan. Maknanya betul. Mazhab Imam Syafi'i ni betul kan? 66 pun sama. Bukan kata dah tua orang tengok saya tak ada apa dah Ustaz. Jangan. Kan? Sebab tu kaedah dia kan? Kena jelas. Ni kalau ada ibu-ibu apa muslimah tu kena ingatlah. Kan bila dah berumur pun sama, tetap juga. Kan? Jaga kan? Sebab tu ada orang menggunakan pandangan tu setakat tu je. Dia ambil separuh daripada ayat tu, dia kata ayat Quran ada. Ya, jelas kan? Baik, dia kata apa? Abdurrahman bin Samurah menceritakan dalam kitab kita ni. Ketika kami sedang berada dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni haji tahun ni tak boleh ambil gambar dah. Tak boleh dah ambil gambar. Nak tunjuk sekarang di Masjid Nabawi tak ada nombor kan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di Mataf tak boleh, tawaf tak boleh, sa'i pun tak boleh ambil kan. Tak ada dalam nak tunjuk sekarang berada ni sibuk duduk buat cerita sepanjang 47 hari duduk kat Mekah tu dah kan. Bagus juga dia buat macam tu kan. Jadi Masjid Nabawi yang kita dalam kitab Bahrul Mazi, bila kita solat di situ 1000 gandaan kan. Di Masjidil Haram 100,000. Dia kata tiba-tiba datang junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Dan Rasulullah bersabda, aku melihat beberapa kejadian yang menghairankan semalam. Nabi dipertontonkan ataupun Nabi bermimpi lah. Aku melihat umatku didatangi malaikat maut untuk mencabut rohnya. Kan? Dalam surah Al-A'raf ayat 34 Allah SWT berfirman, walikulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bila tiba saat kematian tidak dapat dikemudiankan, dilewatkan ataupun didahulukan walaupun sesaat. Nabi kata, apabila aku melihat umatku didatangi malaikat maut nak cabut roh dia, namun apabila malaikat maut akan mencabut rohnya, tiba-tiba datang amal kebaikan hamba itu kepada kedua ibu bapanya untuk membelanya, sehingga malaikat tidak menjadi mencabut rohnya, nyawanya dengan izin Allah SWT. Maknanya kebaikan kepada kedua ibu bapa boleh memanjangkan usia seseorang. Dalam kaedah ni kan. Sebab tu dia kata Nabi SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil at-taqdamil ummahati. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Beruntung dah orang yang masih ada ibu, beruntung kan. Ustaz masih ada, umur 85 tahun, malam duduk kuliah malam tu 18-17 hari bulan kuliah di Masjid Hasanah Bangi. Tengah-tengah kuliah dah ada panggilan daripada Golden Sand Pasir Mas. Kalau ada panggilan mesti emergency. Jarang orang nak telefon kita ni, jarang sangat. Dia kata, bang ni nak cakap mak dimasukkan dalam zon merah, jangkitan paru-paru. Jadi doktor nak minta persetujuan nak intubated, ditidurkan lah kan. Jadi nak tanya abang macam mana? Kata jangan, sebab dah umur 85 jangan. Sebab kita tengok Allah yarham Profesor Dr. Kamil kan, traveler haji tu, dia kan kanser hati tahap 4. Dia pesan kat isteri dia, yang macam mana abang pun jangan tidurkan abang. Sebab abang nak bila dia ambil nyawa oleh Allah SWT, abang ingat kepada Allah SWT. Kalau ditidurkan dah koma lah. Dan yang kedua, katil abang ni hadapkan ke arah kiblat. Dan dua-dua permintaan dia ditunaikan dan dia kembali ke rahmatullah. Hebat kan? Jadi kita pun ambil kaedah tu. Doktor kata, kalau tak nak kena suruh saing. Suruh adik saing. Saing kan? Jadi kita keesokannya kena pergi konvoan, nak kena pilihan.
Kau buat anak ke nak balik kampung tengok mak? Lepas tu kita pun bincang anak. Suruh mak dia pergi, kita balik tengok. Kan? Dan Alhamdulillah tengah jalan nak balik, adik telefon dah dipindahkan ke Zoom kuning. Mana tak kan? Umur 85 nak kena ditidurkan lagi tu. Rasa tak berapa cantik lah kan? Dia pun dah pesan dulu kan? Kita pun ingat. Mana nak tunjuk, dalam apa-apa perkiraan kita utamakan mak kita. Kan? Walaupun anak pun frah lah kan? Dia kata, tak cukup nak datang tengok convocation dia dan sebagainya, tak apalah. Kan? Dan antara doa mustajab hadis sahih Bukhari, selain daripada doa orang musafir, doa orang dizalimi, wa da'watul walidi ala walidihi, doa orang tua kepada anak-anak dia. Sebab tu kita pesan kepada rumah kita, jangan sekali-kali keluar perkataan-perkataan yang kurang senang. Kan? Dah mentang-mentang orang rumah ni belajar overseas, sikit-sikit stupid ke anak. Dah stupid betul lah. Kan? Jangan duk sebut kan, jaga. Betul tak? Jangan sebut. Sebab tu orang tua dulu mana ada sebut. Tak sebut kan? Tak ada, dia tak pernah sebut, dia jaga betul kan? Lagipun dalam hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia kata apa? "Falyakul bil khair." Cakap benda-benda baik. Sebab tu kita nak tadi, afdalul kalimatul arba'u, kalimatul kiram. Kata-kata yang mulia kan? Senang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia kata auliyasmut, ataupun kita banyak diam. Kita banyak diam kan? Banyak fikir, banyak diam, insya-Allah. Dia kata apa? Aku lihat seorang umatku telah disediakan azab kubur baginya. Namun tiba-tiba datanglah cahaya dari badannya. Cahaya keimanan, tauhid kepada Allah SWT, sehingga dia tidak jadi diazab di sana. Aku lihat seorang umatku didatangi dan digoda oleh syaitan. Namun tiba-tiba datang zikrullah menyelamatkannya daripada godaan tersebut. Tu kira zikrullah yang kita buat tadi. Kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak nak sambung boleh, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pun boleh. Kan? Kalau ikut kitab-kitab lama lah. Subhanallah ni mula-mula disebut oleh siapa? Kan? Malaikat yang mengangkat arash ni, kitab lama ni. Dan depan kat pandang kalau kita mengaji kat pondok selalu disebut. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin pun ada sebut lagi. Kan? Tak apalah, sekadar pengetahuan kan. Jangan buat berbahas lah. Dia kata ketika diciptakan arash, Allah SWT suruh malaikat yang pikul arash, pikul dia rasa berat. Allah mengajarkan kalimah subhanallah, maha suci Allah. Jadi ringan. Jadi kita punya ibrah, apa-apa kita mulakan dengan subhanallah, maha suci Allah, mudah-mudah dipermudahkan. Kan? Dan yang kedua kalimah alhamdulillah, tak kala mana sempurna penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ruh pun masuk sempurna, bersin Nabi Adam mula-mula. Dan dengan ilham dan juga ketentuan Allah disebut perkataan alhamdulillah. Malaikat Jibril pun tengok kan, mulia, dia kata perkataan ni mulia. Dan yang ketiga, umat Nabi Nuh yang mula-mula cipta patung ni. Sebab tu Allah ajar kepada Nabi Nuh kalimah la ilaha illallah. Dan juga Allahu Akbar ni tak kala mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran sebut dia bermimpi untuk sembelih putera dia Nabi Ismail, dan bila diganti dengan khibash dia tengok Allahu Akbar kan. Lalu Jibril cerita pada Nabi SAW dan Nabi sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah kaedah dia kalau ikut penceritaan kitab-kitab lama lah. Dia kata apa? Jadi jadikan satu zikrullah untuk kita. Tak kiralah mana-mana subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, yang mana kita rasa selesa, boleh jadikan sebagai suatu behave ataupun kita punya yang sebati dengan kita tiap-tiap hari. Nampak tak? Dia kata apa? Aku lihat seorang umatku didatangi oleh malaikat azab. Namun apabila malaikat itu ingin mengazabnya, datang amal solatnya untuk membelanya sehingga malaikat tak boleh azab dia. Betul? Kegembiraan orang mukmin, malaikat nak datang azab, dia kata tak dibenarkan dari kaki ni sebab si fulan ni selalu menuju ke rumah Allah untuk beribadah pada Allah SWT. Iza ra'aitu rajulun bi'tada fil masajid fa ashhada lahu bil iman. Orang yang selalu beralik ke masjid rumah Allah ni, bersaksilah dia orang beriman. Betul? Dia kata Pak Ustaz, itu ada 3 kematian dan kita tengok masa hari kerja. Yang paling ramai yang datang solat iaitu bila 2 yang meninggal tu umur 62 tahun dalam Korea bawah tempat kita. Kita perhatilah anak dia solat jenazah dia. Kita tengok 3 soh ada, 1 soh 33. Kalau kali 3 sudah 100 kan, lebih pada 100 lah, campur muslimah lagi. Maknanya orang yang selalu muqarrab atau dekat dengan rumah Allah SWT.
Yang mudah-mudahan kita pun macam tu. Sebab ketentuan orang yang solat jenazah ni bukan kita boleh ni. Pesan boleh lah. Kan orang datang tak tentu lagi. Dia kata apa? Aku melihat seorang umatku menjulur lidahnya kerana amat haus. Setiap kali datang ke telagaku. Telaga Al-Kausar. Yang Nabi tak tinggalkan umat dia. Untuk minum air. Namun mereka sentiasa dihalang. Tapi tiba-tiba datang puasanya untuk memberinya minum. Puasa ni sebab itu kita ni buat puasa ni Ramadan insya-Allah kan. Puasa sunat ni lemah sikit kita. Yang cakap ni lah, yang dengar ni okey dah yang cakap ni. Jadi apa salahnya kita kuatkan diri kita ni bulan sekarang Jamadil Akhir. Rejab Syaban dah. Dah dekat tu kita tengoklah macam mana 3 kali sebulan ke, kalau lagi banyak lagi bagus kan. Isnin Khamis sebab kan puasa ni lah yang akan menolong kita di akhirat besok dan puasa ikhlas kepada Allah SWT. Dan puasa ni dia mengurangkan kemarahan. Inna syaitana yajri mina bni Adam majrad dam. Syaitan ni goda ikut aliran darah. Kalau kita puasa dia kecil aliran darah. Nampak tak? Sebab tu bila orang yang dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang tu tengah nak marah. Dekat-dekat UM ni tengah duk bergaduh contoh. Bergaduh pasal apa tak tahulah, wallahu alam. Dan tuan ni pun orang suruh kata, Syekh duduk. Biar dia duduk. Duduk tu dia kecil aliran darah. Kan? Sebab tu isteri kita kata duduk mah, duduk. Duduk apa? Marah kita tak kan? Dia suruh duduk tu dia nak suruh tenang. Itu kaedah dia sebab ramai yang bercerai tu yang begitu bincang macam tu tak kan? Baik. Ada soalan setakat ni? Apa-apa soalan? Kan? Sebagai ilmu kan? Boleh Syekh. Ada kalau ada soalan. Syekh ada kot. Tak ada kalau ada boleh bincang kan insya-Allah. Kita teruskan. Ada soalan je. Ustaz saya nak tanya Ustaz kan. Saya nak tanya Ustaz. Macam ni Ustaz kat rumah saya tu dia kata kan ada satu kedai. Kedai tu memang jual makanan yang saya suka. Apa tak tahulah apa yang taufu apa benda tak erti kan. Tapi tuan kedai tu tak solat. Saya tahu tak pernah ada kat surau. Tak solat. Tak pernah ada kat surau dan diberitahu pun ada orang dekat kata tak solat dia. Yang kedua yang jaga kedai tu kan anak dia 2 orang perempuan. Dua-dua tak tutup aurat Ustaz. Tapi lawa. Ada tapi tu tak tahan kan. Dua-dua tu tutup aurat tapi lawa. Dia tanya macam tu. Kacau. Yang tanya pun kacau tak kan. Dia tanya apa hukum dia Ustaz. Kalau saya pergi beli makanan kat situ apa hukum. Baik. Dalam hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Kan? Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Abu Daud kan. Imam Abu Daud dia kata apa? Barakah kan. Dia kata barakatu ala ta'am. Kena ada barakah atas makanan kan. Alhamdulillahu alaihi dan syukur kepada Allah Subhanahu taala atas makanan yang barakah. Jadi ulama sebut kan makruh kita pergi beli makan tempat seorang yang tak solat dan tempat seorang yang mengabaikan tuntutan agama, tak tutup aurat tadi. Makruh. Tapi itu dosa peribadi tak menukar status halal kepada haram tak. Cuma ulama kata tinggalkan tempat yang macam tu, ambil tempat yang takwa supaya dapat kebarakatan makanan yang masuk dalam batnun perut kita. Jadi itu bila ada orang tanya, ustaz yang bawa ustaz kalau kuliah jauh-jauh anak muda kaki right kan, dah pergi law pergi mana apa Thousand Island, bukan Thousand Island, apa benda island tak nak sebut tak orang motor tahu Thousand Corner 1000 tu kan. Dia belum pergi. Dia kata apa? Hari Sabtu tak ada kuliah kadang-kadang kita tak ambil dengan dia lah hari Sabtu. Kata ni nak pergi ke mana ni kalau hari Sabtu tak ada ni? Hari Sabtu apa ni? Dia kata ride lah Ustaz. Dah tak ada bawa Ustaz ride lah. Ride ke mana? Apa ni? Leman Toki kan? Itu dah outdated Ustaz. Kita sebut lah kan. Dah outdated. Habis tu pergi mana? Ikan patin Temeluk pun sama Ustaz. Pergi mana esok saya kata? Esok saya bawa 6 orang geng saya pergi ke Bahau. Bahau ada apa? Ada satu kedai Cina teh dia best Ustaz. Kan? Kata kedai Cina ke kedai Cina Muslim? Kedai Cina kata dia. Kalau Ustaz nak ponteng saya bawa. Tak apalah tak payah. Dia tak peduli tempat yang masuk tu. Nampak tak? Yang lagi teruk kan bila pergi ride ke Tanjung Malim yang kita selalu tengok dalam Facebook. Sama dah jumpa silaturahim, kita sama-sama makan pau Tanjung Malim. Kita pun masuk tanya WhatsApp dia, tak masuk dalam grup dia, tanya kan. Syekh, halal ke tu pau Tanjung Malim tu, dah check ke? Tak tahu Ustaz, bila kami datang parking, ada majoriti yang tengah makan kopi putih macam Ustaz. Sebab tu kata kita orang yang muqarrabin, rapat dengan surau apa dengan ni,
Lain beza dia. Kan? Ustaz ingat ustaz jadi jurunikah masih kerja bank, investment banking. Kan kena pakai hitam putih contoh dulu kan. Bila kita balik ke rumah kita, kan selalu tie in kat pejabat tie in. Bila depan tu Giant orang rumah kata tolong beli apa, kita pun singgah kat situ. Jumpa dengan tu imam besar kat masjid kan. Haram, kita tie in haram. Nampak badan apa semua. Kata uish, nak tunjuk bagi dia kan. Sejak hari tu bila nampak patung batu kis tu, akak bawa keluar baju sama kan. Nak tunjuk kita orang yang rapat dengan surah, benda tak haram pun. Contoh kan, hari ni ustaz mengajar beria-ria berapi-api kan. Hari Minggu ni salah seorang Syekh jumpa dekat KLCC, pavilion kan. Tak pakai sewaji, dah. Kali pinggang yang kepala singa tu kan, ada singa, ada orang bagi tu kan. Nak kan. Lepas tu pakai baju golf tu, pakai cap bareta tu kan. Nak tanya, Ustaz Zainal yang mengajar kematian dekat UEM ke? Ya betul. Wih, lain betul. Bukan setakat lain. Ustaz, saya ambil gambar. Lepas tu dia masuk dalam grup. Tolong nilai balik Ustaz ni. Nampak tak? Nampak tak? Benda tu bukan haram pun, tapi tak sesuai. Nampak tak? Nak tunjuk kan? Tadi sebab tu sampai orang letak dia punya halal dia base pada orang yang kopiah putih masuk. Yang kopiah putih pun memang dia tak tahu juga. Dia makan. Sebab tu nak kena jaga. Yang paling teruk dululah, sekarang tak ada. Dulu ustaz kuliah di Jalan Ustaz Ismail semua kan. Kuliah yang tanya soalan banyak tu okey. Bila kita keluar balik, kan ada yang Cina jual buah potong tu, buah potong. Yang pakai suar senteng tu, geng-geng suar pendek tu kan. Yang kalau malam jual pau tu kan. Dia, Assalamualaikum. Ustaz, sedap ni Ustaz. Kalau Ustaz nak, saya payung. Dia kata, saya payung. Dia nak makan kan. Kata, sedap je dia makan. Dia tanya tadi pun sedap, makan pun sedap. Kan Cina terus yang jual tu. Bukan kita nak kata dari segi halal, kebersihan pun kita tak tahu kan. Ada soalan. Nampak tak Kena jaga. Sebab tu yang payah nak hafal surah Al-Mulk tu. Payah nak hafal tu tak kan. Ustaz macam mana Ustaz? Ustaz hafal. Kata hafal 1 hingga 5. Tabarakallazi bihallazi khalaqal maut. Sampai 5 ingat. 40 hari sambil bawa motor datang. Ingat. Pergi pula ayat 6 hingga 10. Dia kata dah pergi Ustaz. Habis tu tak ingat yang 1 hingga 5 dah tak ingat dah. Dah. Sebab punca dia yang masuk dalam makan ni kan. Baik, jelas Kita teruskan lagi. Dia kata apa? Aku melihat seorang umatku mahu mendekati majlis para nabi. Namun apabila mendekati dia terus dihalau oleh malaikat. Tiba-tiba datang mandi janabah dia, mandi wajib. Mandi janabah ni biar sempurnalah kita. Menarik tangannya ke arah majlis Nabi dan mendudukkan di sana. Aku melihat seorang umatku kebingungan kerana kegelapan. Namun tiba-tiba datang ibadah haji, ibadah umrahnya, lalu membawanya ke tempat yang bercahaya. Tapi kena ingat, dalam kaedah kitab-kitab fiqh sebut, ibadah yang paling senang untuk riak, iaitu umrah dengan haji. Betul? Kan? Contoh kata, kita datang sana, kata Tuan Rani, kata, sedap Ustaz bau. Ni anak bawa balik umrah ni. Anak yang mana? Yang perempuan tu umrah for lady saya tu. Lepas ni yang lelaki pula pergi. Lepas ni ustaz pula nak pergi. Kan? Dia tak tanya pun. Kan? Ustaz pergi tak haji tahun ni? Bertugas tak haji? Ustaz dah 14 kali dah pergi umrah. Orang tanya haji. Pasal apa dia nak pergi cerita tu? Dah nampak tak kan? Sebab tu dalam kaedah disebut dalam kitab, kalau kita dijemput sebagai duyufur rahman, yang paling afdal, bila kita balik tu, orang yang balik daripada Mekah, kita peluk dia lah. Sama-sama yang sama gender lah. Sama gender ni pun bahaya juga. Yang 200 orang kena tangkap itu pun bahaya juga. Yang 200 orang kena tangkap tu paling payah nak dakwa kan, kata orang. Sebab tak ada akta apa. Melainkan ketika dia duduk bersama, baru boleh. Bukan duduk bersama, ketika melakukan praktikal tu tak kan. Payah sungguh. Ni takut bala ni kan. Yang kedua, sunat orang yang baru balik daripada tanah haram, untuk ibadah umrah ke apa, haji ke, untuk dia buat sedikit kesyukuran mengikut kemampuan dia. Habis tu yang orang buat sebelum pergi sekarang. Ustaz saya tengok buat sebelum pergi hari tu. Ustaz nak duit kan? Dia kata macam tu dah kan. Kacau kita dah kan. Dia kalau buat tak buat pun, kalau orang dengar dia bagi juga, betul tak kan? Untuk ambil barakah. Baik, dia kata apa? Aku melihat seorang umatku mahu bercakap dengan orang mukmin yang lain. Namun tidak dapat, maka datang silaturahimnya lalu berkata kepada orang itu, ya mukmin, bercakaplah kamu semua dengannya. Orang itu bercakap sebab dia suka menyambung silaturahim. Ni bahaya ni silaturahim. Ni muslimah lah biasa. Muslimih tak ada muslimah kan.
Ada. Kita tanya tak nak pergi ke walimatul urus ni? Kan? Tak nak pergi sebab saya memang tak puas hati dia ada cakap sesuatu pada saya. Sebab atas percakapan, putus silaturahim. Dan walimatul urus ni wajib pergi kalau kita tak ada uzur syar'i. Dua-dua dia tak pergi. Kan? Silaturahim pun tak lepas, walimatul urus pun tak pergi. Ni banyak-banyak berlaku pada muslimah. Sebab muslimah dia cepat apa? Apa bahasa budak sekarang? Cepat sentak ni. Ingat tak? Cepat sentak dah. Muslimah. Kalau ustaz-ustaz pun cepat sentak, parah tak kan? Tak, dia kita lelaki ni perkataan kita tak ambil sangat, tak ambil kira sangat. Muslimah ni tak boleh. Nah, jadi rugi dia. Bila dia ambil kira yang tu, putus silaturahim dan kewajipan yang patut dia pergi pun dia tak buat. Nampak kan? Last kan? Baik, ada orang tanya, Ustaz, kalau orang jemput walimatul urus ni dalam grup. Macam kita grup surau Mercu UM dan kita tak kenal pun. Wajib pergi juga ke? Wajib pergi juga ke? Dan kalau kita duduk dalam grup tu dan kebetulan kita pun hari tu tak ada uzur syar'i, lagi bagus kita pergi. Ada setengah orang dia kata, selagi dia tak ajak personal kat saya, kan? Okey dia masuk dalam grup, dia kena WhatsApp kat saya personal, baru saya pergi Ustaz. Ada orang macam tu. Yang kita pun tahu dia macam tu, kita WhatsApp kat dia dulu. Dia kata, orang tanya pergi tak? Mesti dah pergi sebelum masuk dalam grup. Dia dah WhatsApp kat saya dulu. Tu mahal tu. Kita pendengar, kita faham. Bagus kan? Nampak macam tu Pada siapa-siapa lah yang ada anak nak walimatul urus lah. Kan? Ataupun sendiri pun boleh juga. Kan? Aku melihat seorang berusaha menghalang percikan api neraka dari tubuhnya. Namun tiba-tiba datang sedekahnya yang terus menjaga dirinya. Sedangkan suatu naungan terdapat atas kepala. Betul? Orang yang bersedekah di akhirat besok, dia tak panas. Kan? Dia duduk di yaumul masyar dalam keadaan ada awan yang melindungi dia. Ada. Kan? Ada sebut sedekah ni dalam keadaan 7 golongan. Yang apa dia kata? Yang dilindungi pada hari yang tak ada perlindungan kecuali oleh Allah SWT. Hadis ini cukup panjang dan banyak dinyatakan fadilat amal seperti amal ma'ruf, nahi mungkar, akhlak mulia, rasa malu kepada Allah, air mata yang mengalir kerana takut pada Allah SWT. Hadis yang selalu kita baca, ainani la tamassuhuman naru, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah, takut kepada azabnya. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga malam pada jalan Allah SWT. Baik, kita ni tahun Hijri 1447 Hijri ni, hari ni 100 berapa ni? 30 Muharram, 29 Safar 59, 30 Rabiul Awal 89, kan? 30 Jamadil Awal 129, tak? Betul? Dan juga hari ni berapa Jamadil Akhir? 19. 148 hari ataupun 100 lebih hari lagi kan? Taklah kira ke apa. Berapa kali yang kita bangun solat malam kerana menangis. Dua rakaat pun menangis. Ish. Kalau Allah panggil ni, Allahu Akbar. Tak cukup betul ni. Naya ni duduk di dalam alam barzah. Berapa kali kita menangis? Itu kita kena tanya diri kita sendiri. Dan elok kita paksa diri kita supaya menangis. Boleh? Paksa diri biar menangis. Kan? Ini kalau setakat menangis, asna kalah Allah. Ada dah tu anak Allah. Allah dia kata ferah sungguh. Kena duduk dalam gua lah malam ni. Dia kata sebab kalah. Kacang macam-macam lah kan. Kita pun dengar biarlah kan. Tapi terfikir kita. Banyak benda yang boleh menangis lagi. Dan baik sangka kepada Allah SWT dan kalimah la ilaha illallah. Itu penyelamat sehingga kita masuk ke dalam syurga Allah. Baik fadilat membebaskan hutang. Hutang ni kena ingat betul-betul kan. Bila mana Nabi SAW sebut dalam hadis sahih. Nabi kata nafsun mu'minin mu'allaqatun bidainihi. Ruh seorang mukmin tertahan daripada dihisap amalan dia disebabkan hutang. Hatta yuqda anhu, sehingga dia langsaikan hutang tu. Kan? Dia kata apa? Maslul ghaniyya zulmun. Orang yang ada duit mampu bayar hutang, dia saja tak nak bayar, itu zalim. Itu zalim. Kalau orang yang buat pinjam hutang dan dia dah niat memang dia tak nak bayar, itu orang bila menghadap Allah SWT, Allah anggap dia pencuri. Nampak? Kan? Dalam hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud dinyatakan tentang seorang lelaki yang tak ada amal banyak pun. Namun dia pernah sekali membebaskan hutang daripada semua orang yang sedang berada dalam kesukaran, sehingga Allah membebaskan semua bebannya pada hari kiamat.
Baik, 2-3 hari lepas ada seorang telefon Ustaz daripada Ipoh. Dia kata, Ustaz, jangan tanya saya dapat nombor telefon kat mana. Kan, saya nak tanya Ustaz. Sebab kawan saya kata, Ustaz ni pernah mengajar pasal hutang ni. Tak tahulah, takut kawan dekat UAM bagi tahu kat kawan dia. Kan? Dia kerja kontraktor kecil-kecilan. Lalu dia kata dia ada berhutang dengan partner dia. Dan partner dia meninggal dunia. Meninggal ni, partner ni ada bekas isteri tu. Dia duda, dia tak kahwin, ada bekas isteri. Jadi bila dah meninggal, saya nak bagi hutang tu Ustaz. Nak bagi cepat-cepat lah. Hutang ni. Saya cari ahli waris tak ada. Cari tak jumpa. Tanya orang tu 2 minggu cari tak jumpa. Lalu saya pun buat keputusan. Portion dia, hutang dia ni kata berapa-berapa certain amount tu yang tepat. Saya pergi sedekah di masjid untuk pembinaan masjid. Saya niatkan inilah apa ni sedekah daripada si fulan untuk pembinaan masjid. Saya pun dengar dia nak tanya apa. Dia kata okey Ustaz, dah selesai yang tu. Lepas tu Ustaz duduk seminggu lebih. Dalam grup kami buat keluar pula. Ni arwah punya ahli waris. Dia kata, oh ada arwah punya ahli waris. Saya kena bayar sekali lagi ke? Ataupun memadai apa yang saya buat tu? Baik, dari segi kaedah, memadai sebab dia dah cari. Dia dah usaha. Dan dia tak jumpa pun ahli waris. Sebab hak tu hak ahli waris. Whether ahli waris nak kata, oh tak apa, tak payah bagi kami nak guna. Or nak sedekahkan untuk arwah. Tapi sebab dia dah cari 2 minggu tak jumpa, maka selesailah dengan amount yang dia bagi tu. Dan akan mengalir pahala kepada si mati arwah. Menyebabkan di akhirat nanti ada jawapan dia di hadapan Allah SWT. Kan? Dia kata Alhamdulillah Ustaz, kalau suruh bayar balik memang tak ada duit dah nak bayar dia. Kata betul kan? Alhamdulillah. Nampak? Sebab tu hutang ni kalau kita nak harap ahli waris kita yang akan kata lepas solat jenazah, tolong ampunkanlah dosa arwah ayah ni. Dan juga jika dia ada berhutang, bolehlah datang bincang untuk ni. Kebanyakan yang Ustaz pengalaman pimpin solat jenazah, pemiutang tu akan datang jumpa balik. Ustaz, kami dah pergi jumpa ahli keluarga dia, memandangkan jumlah hutang tu banyak. Dia orang kata tak pernah pun arwah ni cakap. Nampak tak kan? Sebab tu kita selesaikan masa kita hidup. Hutang ni masa kita hidup kan? Tak perlu berhutang sangat sebenarnya kan. Kalau hutang ni dalam keadaan yang perlu betul kita nak guna, dan ada dia punya yang ditulis, dia ada documentation. Baik ya? Jelas ada nak tanya pasal hutang. Ada nak tanya. Ustaz, kalau kita tengok dia tu dah macam peruntukan hutang lapuk, macam tak boleh bayar. Dia hidup lagi. Kita cerita ke ahli waris. Kalau ayah meninggal dulu kan, ayah halalkan hutang pakcik tu sekian-sekian. Tapi kalau dia datang bayar, ambil lah, tak ada masalah. Ada. Kita halalkan. Kalau ayah meninggal dulu, ayah halalkan. Tapi kalau dalam masa dunia datang bayar, kita ambil lah. Kan? Jadi kita nak memudahkan dia. Kita kata halalkan. Ahli waris pun tahu. Kan? Dalam riwayat daripada Huzaifah Al-Yamani, kan? Huzaifah menyatakan mengenai fadilat orang yang berniaga suka menjual barangnya dengan murah serta tidak suka menyusahkan dalam jual beli. Kan? Baik, sebelum tu nak cerita pasal ni, dia dah habis dah kot. Pasal konvo-konvo anak ni kan? Kita pun ada konvo anak perempuan itu, kita tengok kan, ada orang sebelah tu anak lelaki konvo, dia pun ada kategori pakaian dia kan, dia pakai baju batik, dia pun bersongkok macam kita juga. Masa duduk tengah ambil gambar semua kan, kita nak lepas orang ambil gambar secara terbuka depan Dewan Chancellor ke apa tu kan. Lepas tu kita pun dengar ada anak lelaki kata sekejap je, sekejap. Kalau kita boleh sambung conversation, sekejap tu gimana? Dia pergi panggil girlfriend dia, sama-sama konvo, heret datang kan, ambil gambar sekali, tak. Boleh tak dia buat macam tu? Kan? Sepatut ayah tu akan cakap kat anak dia, kan? Kat mak dia. Kena larang ni, dia kata ni apa ni kan, belum apa ni dah berpegang-pegang tangan dan seumpamanya. Tapi mak dia tentu akan jawab, alah tak apalah bang, sekali seumur hidup kan. Lagipun anak kita ni lulusan ijazah sarjana muda matematik sains. Tak nampak dia kata itu tak. Dia panggil normalisasi maksiat. Dia cuba nak letakkan satu gambaran benda tu biasa. Kan? Contoh katakan, seorang dia kata, Ustaz, saya dah kahwin dengan isteri saya ni dah 18 tahun. Masa dulu saya rapat betul dengan mak tua saya, dah arwah dah dia. Kan? Dah arwah dah dia. Saya rapat sungguh, dia kata kan, mak tolong tiung tangan dan seumpamanya. Lepas tu bapak mentua saya ni dia bekas lieutenant colonel dia, smart dia, dengan duit pun ada, dia kahwin lain. Kata okey lah. Jadi saya hormat pada dia. Mak mertua tiri saya ni pun saya buat macam tu. Jumpa, Assalamualaikum cik, kan. Mana boleh, dia bukan apa, dia ajnabi dengan mak mertua tiri dia bukan mahram. Nampak tak? Dia nak kata biasa benda tu. Sebab pak mertua, mak mertua tiri pun macam tu. Nak kena jelas kan. Yang mana boleh, yang mana tak boleh kena jelas. Nah.
Sebab tu kalau panjang umur balik raya ni, kalau anak-anak perempuan kita, dia kan cerdik, dia pering daripada Tok Guru Google kan. 10 golongan yang diharamkan untuk salam, dia pun pegang bawa balik rumah. Mak dia kata, ni pak saudara ni, ayah belah ayah ni yang kahwin dengan kakak mak kan, dah contoh. Salam lah. Ya. Dia pun tengok. Oh, minta maaf mak tak boleh salam. Dah kan. Bagus, sebab dia ada dia punya rujukan. Kalau dia tanya ustaz yang nikah kahwin pun tak ingat. Betul tak kan? Nampak tak? Jadi dia panggil normalisasi ni biasa, benda tu jadi biasa. Kan? Itu yang dia cuba terapkan oleh Jabatan Agama Islam. Jaiz Kejawi dalam mimbar Jumaat kan, dia cakap normalisasi maksiat ni api dalam sekam. Jadi dia nak buat biasalah. Sebab tu nak buat biasa tu, yang dekat jalan Raja Laut tu pun biasa. Biasa, benda tu biasa kan. Dia panggil apa? Spa kesihatan lelaki. Kalau lelaki tu boleh tahan, spa kesihatan muslimin. Oh, muslimi tu tak tahan. Nampak tak kan? Baik kan? Kita lihat nanti pada pertemuan akan datang 7 kategori yang mendapat perlindungan di akhirat besok. Adakah kita termasuk dalam kategori yang disebut ini? InsyaAllah tahun depan, lama tu tahun depan kan? InsyaAllah tuan-tuan InsyaAllah kita jumpa tahun depan. Ada soalan tak? Kita mula tadi 1.59 kan? Ini sudah pukul 1.50. Ya dah, sudah tepat lah masa yang ditetapkan. Ya. Sebab kami lepas ustaz pergi kuliah di JKR belakang tu kan. Bila ustaz kuliah, dia tulis kat situ sila berhenti 1.30. Mula pukul 1. Setengah jam nak cakap apa kan dah. Kita pun cakap poin je lah daripada kita. Lepas tu tanya biro dakwah, ustaz, sebelum ni ada satu ustaz, dia syok terlupa, dia sampai pukul 2 baru dia berhenti. Masa tu KP ada. Hari tu juga KP suruh ubah sampai 1.30. Nanya. Sebab tu moral of the story, jangan jadi benda yang sama di UEM, kita berhentilah. Dah, mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.